Okay, memandangkan ramai sangat suruh saya review pasal Ray-Ban Meta ni, jom kita review. So kotak dia macam ni, buka daripada seal atas ni. Dalam dia akan bagi casing. Ni bukan casing biasa-biasa Ni casing untuk charge phone. Tengok ada warna lagi. And then ni cermin mata dia. So casing dia dalam ni ada tempat charge. Charge melalui bawah ni. So dari tepi ada menu book dan juga kain lap cermin mata. So ni lah cermin mata dia. Satu belah lampu, satu belah kamera. Cermin mata Meta ni tak ada jual market kat Malaysia dan juga Singapura pun tak ada. So yang ni memang I cari personal shopper beli dekat Australia. So cara gunakan pula, tekan butang ni lama-lama dan dia akan start record. Kalau tekan sekali saja is like ambil gambar. So sekarang saya tengah record pakai niat. Macam tu.